Tadi tengah buat kereta saya terdengar ada customer je. Dia tercakap, tapi saya dengar dia cakap. Dia kata, "Hui loh, bumper buat sendiri," kata. Kalau aku beli je. Belilah, mana nak dapat bumper ni? Tak ada jual. Aku kalau boleh beli, aku dah beli 800 biji bumper aku beli. Assalamualaikum. Saya nama Wan. Hari ini saya akan buat bumper depan. Sebab itu bumper yang original dia tu saya tambah bawah dia je. Nampak macam baik hati sangat. Kita tak nak buat kereta ni nampak macam baik hati. Kita nampak dia macam nakal hati. Ada ke nakal hati? So bahagian belakang saya nak buat dia konsep cyborg. Dia bukan konsep skunk look apa benda. Skunk tu engine terkeluar-keluar. Tapi dia bare metal. Tapi saya nak buat dia cyborg. Cyborg ni macam futuristic sikit. So macam lebih kurang bumper belakang tu tengok. Nampak petak sikit, nampak segi sikit, tapi nampak 3 segi sikit, 4 segi sikit macam gitulah. So color dia, color cyborg ni memang selalunya color macam color grey apa semua. So saya nak cari color yang color bare metal, yang warna besi. Dia bukan silver sangat, dia bukan grey sangat, tapi dia color bare metal lah, color besi . So bumper belakang saya dah design. Saya nak design bumper depan. Saya dah belajar sesuatu daripada belakang. Dia tidak semudah yang disangka juga. Sebab mungkin kita dah potong dia straight, tetapi bila kita nak acukan dia tu dengan body yang berlekuk-lekuk yang lama ni, dia ada bulat-bulat sikit. Dan kereta ni pernah kena bang kiri dan kanan. So nak dapatkan dia sama kiri kanan tu memang agak mustahil, kecuali saya ada mold kereta ni lah. Tapi anyway, kita akan buat piece by piece. Dia sangat teliti kalau nak design satu benda. Kalau kita tengok satu side ni, okay lah, buku lah . So dia terlampau teliti sangat kalau kita nak design satu benda daripada scratch. So kalau kita tengok sini dia petak. So kalau kita tengok sini dia lekuk kan. Kalau kita tengok sini dia petak. Tengok sini dia lekuk. Dia lekuk. So kat bumper tu pun macam gitu juga. Kalau kita tengok dari belakang mungkin nampak macam petak kan. Bila tengok tepi rupanya dia macam ni sikit. So tidak semudah yang disangka. Imajinasi dan perkiraan, lukisan kejuruteraan itu sangat penting. Itulah dulu sekolah masa melukis pakai batang-batang panjang tu semua tu, saya main lawan-lawan pedang lah apa. So masa cikgu ajar saya tak berapa nak dengar sangat. Sekarang ni padan ke aku kan. So, kena belajar balik lah. Belajar secara teringat-ingat sikit muka cikgu dan apa benda yang cikgu marah saya dulu. Mungkin saya boleh buat bumper ni lah. So kepada anak-anak muda, kalau dalam kelas tu belajarlah betul-betul. Nanti bila dah tua nak pakai balik, mampus nak mengingat sampai putih rambut. So stay tune, saya dengan Kai akan potong besi. Kita akan settlekan bumper depan.
Okay guys, Faiz pun dah nak balik. Bukan nak balik dah. Dah balik dah. Dia nak balik sekarang juga. Cerita dia macam gini. Bumper tak habis lagi lah. Dekat ni pasal hujan lebat sangat. Bila hujan tu terlalu lebat sangat, saya putus idea dah. Saya nak tambah sambang yang belah tepi kiri kanan. Depan tu lebih kurang macam saya ambil Mustang Shelby GT500 punya konsep. Lepas tu ada Jaguar Classic punya konsep bahagian depan tu. Sebab dia ada cembung depan tu kan. Sebab kereta ni walaupun dia petak bumper dia tu, saya ada letak konsep bulat-bulat sikit lah, supaya still nak maintainkan dia punya klasik tu. Yang penting saya nak letak diffuser lah depan belakang. So ada macam tercongek sikit. Macam mana pun keadaan kereta saya ni, sebab saya tadi tengah buat kereta saya terdengar ada customer dia tercakap. Tapi saya dengar dia cakap, dia kata, "Hui loh, bumper buat sendiri," kata. Kalau aku beli je. Belilah, mana nak dapat bumper ni? Tak ada juga. Aku kalau boleh beli, aku dah beli 800 biji bumper aku belilah. Design ni tidak ada di mana-mana boleh diperolehi. So hanya design saya. Saya nakkan dia punya cyborg punya konsep, lepas tu modern sikit dan klasik sikit. Mana mau dapat? Penting dia kemas lah. Fender flare tu 800 kali juga buat lah. So this is the best orang kata flush, orang kata lowered saya boleh dapat. Kita akan mungkin start lepas Faiz dah siapkan side mirror belah kiri tu. Side mirror ni boleh flip auto flip, lepas tu dia auto boleh adjust. Lepas tu nak dapatkan dia punya kedudukan dia tu, side mirror ni ambil Faiz punya setengah hari lah. Esok dia kena buat lebih setengah hari belah sana pula. Nanti bumper dah siap, nanti apa semua kita boleh letak primer. Primer ni apa nama, body ni dia sebab dah bare to metal, saya tak boleh spray primer terus. Saya kena letak satu chemical nama epoxy untuk menahan bare metal ni daripada terjejas dia punya orang kata structure bare metal tu. Kalau tidak nanti primer mungkin tak lekat ataupun something else. Mungkin ada jual juga primer dengan epoxy. Right, thank you so much for watching Driver Auto Whack the Corner.